Okey, ini masalah gear lampu D tu dia tak naik dekat panel meter ni. Dia tengok lampu P ada, R ada, N ada, D tak ada. 2, 1. Okey, sekarang lampu D tu tak ada. Kita check mentor ya. Kena tarik buka meter panel ni. So kena tanggalkan apa itu kabel meter ni. Kemudian baru kita tarik wire ni. Kita nak tengok bulb elok tak terbakar ke bulb dia. Okey, kita buka ni wire ni. Oh, nanti saya buka. Okey, ni picit ni tarik, tarik dia keluar lah. Ada 3 soket ni. Okey, saya ingat sini lah D punya. Oh, kita cabut. Oh, nampak macam hitam ni, terbakar ni. Nanti kita cek dengan multi tester. Kita tengok. Ini putih jernih. Yang tadi hitam. Elemen dia terbakar tak? Okey, saya ambil multi tester. Okey, kita cuba dapat ni mentol kecil ni. Kita pasang dekat ni, dekat dia punya soket ni. Okey, masuk. Dia panjang sikit ni tak apa. Alright. Sudah ada ya. Ni tak nampak. P, N. Ini N. D dah timbul. Okay, timbul. Ini 2. Low tak adalah. Low tu saya pinjam letak dekat D. Sebab tak sesuai lah lampu ni. Alright, cantik ya. Semua dah ada ya. Okey. Oh, tak nampak. P, R, N, D dah timbul. 2. Ni 2. Ni low. Oh, terang low ni. Okey, settle. Kita pasang balik meter kabel dan ikat skru balik lah. Masalah itu lampu bulb terbakar je. Okey, kita pasang balik. Ada 3 skru ni. 1, 2. Belah sini 1. Okey, kita masuk semua wire. Masuk balik meter, speeding meter kabel. Tekan masuk je speeding dia. Okey, ni tak payah kuat lah sebab dia okey. Masuk balik sarung dia. Masuk balik dia punya cover ni. Okeylah, siap lah. Okey, itu saja dapat saya kongsikan. Bye bye, terima kasih.